Orang nampak dia punya produk, tapi dia punya sebelum produk tu apa dia, tak tahu. So bila kita dah dimension ni, terwujudlah version 5 untuk Mavic G3 Spring Sport potong lowot satu jari tanpa berkuda. Mesti ada persoalan orang akan tanya, Han ke dalam welding tu ke? Okey, so kejap lagi ini kita ambil dimension untuk version 5. So kejap lagi dan tunjukkan macam mana dia welding, tengok dia punya close up kesan welding dia tu macam mana. Sebab cuba tengok kilang punya welding ni kan. So kang compare kan welding kilang dengan welding Dan. Sama lah, kilang pun manusia kat yang buat. Betul. Nampak? Nampak? So dalam pun nampak. Ni tak tahu lah sisik ular ke sisik ikan ke, tapi tahan lah insyaAllah. Sebenarnya bukan ni yang berharga. Yang berharga dia ni. Ni. Banyak version jig yang kita buat. Oi, kemas. Sekali lagi kita boleh tunjuk orang kejadiannya. Sebelum ni goyang-goyang. Satu lah saya lupa record dia punya gegaran goyang-goyang setiap yang lubang ke apa kan. Bila potong spring banyak-banyak, kenapa tak buat tension bracket ni labuh lagi? Aku dah kira dah. Bila kira ni untuk safety. Contohnya kita buat labuh kan. Andai kata atas highway tayar pecah. Nampak ada rim kan kawasan kan? Tengok ada lagi 3 jari gap. Tak kena jalan. Kalau kena jalan cicil lah esel kau. Betul. So bila kau untuk presskan spring kau terlampau bawah, tu bila tayar bocor ni kita kempirkan tayar akan sangat jalan. Tu berapi lah. Berapi tak apa. Esel jatuh, tercabut semua, accident. So kita ada kiraan kita. Tak semua semudah itu je. Kau tak boleh fokus satu side je kau terus turunkan. Nampak tak? Tension bracket dari Element King. R&D baik ni, baik.